Sem berapa ni? Sem 1 tahun 2. Sekejap. Saya nak buka soalan kejap. Kalau saya tanya semua soalan atas ke Cikgu Saufi tu boleh? Boleh, ada masalah. Mana kita tahu kita jawab lah. Tak ada. Takut tu. Mana dah soalan tu. Okey. Okey, saya start deh. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hari ini saya bersama orang sumber kedua saya, iaitu Cikgu Saufi Harun, yang akan membantu saya untuk melengkapkan kajian berkenaan sejarah lisan Dikir Barat di Sungai Udang, Melaka. Jadi ada beberapa soalan lah yang saya nak ajukan kepada Cikgu Saufi, dan minta pandangan dan jawapan Cikgu Saufi lah untuk membantu lagi saya melengkapkan kajian berkenaan sejarah Dikir Barat ni. Jadi yang pertama, okey, boleh. Bolehkah Encik memperkenalkan diri, nama, umur, asal-usul dan peranan dalam kumpulan Dikir Barat di Sungai Udang? Okey, terima kasih kepada kita punya penemu duga lah. Kita temu buat lah. Wali mana penemu buat. Okey. Jadi nama saya ni Muhammad Saufi bin Harun lah. Kalau lebih dikenal sebagai Cikgu Saufi kat Melaka ni. Sekarang bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dah 12 tahun lah. Asal daripada Kelantan, Tok Panjang, Kelantan, mencuburi atau terlibat secara langsung dengan Dikir Barat ni kurang lebih 30 tahun lah. Daripada 7 tahun lagi dah fikir. Jadi apa lagi nak tanya tentang Bayu Datas? Peranan Cikgu dalam kumpulan Dikir Barat kat Sungai Udang. Peranan Dikir Barat dekat Sungai Udang ni. Kalau ikutkan sekarang, saya sebagai timbalan pengerusi kumpulan Dikir Barat Apresiasi Suku Maju Sungai Udang, Melaka. Jadi apa yang mendorong Cikgu untuk meminati seni Dikir Barat ni? Cikgu ayat Cikgu start Dikir umur 7 tahun lagi kan? Jadi apa yang mendorong Cikgu untuk Dikir masa tu? Ya, kalau nak kaitkan dengan dorongan itu, dia sebenarnya kebudayaan. Sebab kita sinonim. Kalau sebut dia orang Kelantan, kalau dekat Kelantan dulu kita kegiatan lain. Kita tak tahu macam negeri lain dulu mungkin banyak. Dia ada zapin, dia ada kesenian yang lain lah. Kalau lah Kelantan, kita hanya ada dua. Yang utamanya ada dua saja. Sama ada Dikir Barat ataupun silat. Jadi dorongan itu menyebabkan kita dipanggil terikut ataupun terjoin sekali, ataupun terpengaruh. Termasuk dalam terpengaruh tu, dia boleh terpengaruh tu macam anasir Jadi kita secara tak langsung tu terlibatlah dalam dunia seni Dikir Barat. Mulanya di Kelantan lah. Apabila kita berhijrah di Melaka, kita pun jadi ahli ataupun orang yang masih meneruskan legasi Dikir Barat di Melaka. Seterusnya nak minta Cikgu cerita sikit tentang sejarah asal-usul Dikir Barat di Kelantan ni. Dia panjang. Kalau ikutkan sejarah ni, dia panjang dan dia banyak version. Kalau kita tanya orang ni, dia punya version macam tu. Kalau kita tanya orang ni, dia punya version macam tu. Kalau nak ikutkan dia punya sejarah tu, untuk yang fakta yang sebenar tu, kita kata tak ada siapa yang boleh perincikan 100% yang betul. Cuma mengikut kajian orang dulu lah, kajian orang yang penggiat Dikir antara yang terawal
yang disampaikan secara verbal lah, mulut ke mulut, maka sampai kepada pengkaji yang diterima pakai. Yang diterima pakai ni sejarah ni, orang kata fikir barat ni berasal daripada Thailand. Asal daripada Thailand. Jadi perkataan fikir tu sebenarnya diambil daripada perkataan zikir. Zikir, tapi dia ada perubahan perkataan, perubahan sebutan itu, jadi disebutlah sebagai zikir. Ya, kalau kita faham zikir itu, zikir itu dalam bahasa yang lebih ilmiah tu ibadat lah. Ibadat sembahyang ke, kita berzikir ke. Zikir dan zikir itu sebenarnya benda yang sama. Makanya kalau barat tu, itu yang jadi confuse. Kenapa barat? Kenapa dekat pantai timur kita kata timur lah kan? Kenapa barat? Kenapa fikir barat? Sebab dia itu yang dia kata, dia keadaan geografi itu ataupun bentuk muka bumi itu, orang percaya di barat berasal daripada Thailand. Jadi Thailand ni keadaan bentuk muka bumi dia berada di barat. So dia panggil lah Dikir Barat. Kalau ikutkan dulu nama dia adalah Dikir Karut. Dikir Karut, tetapi bila dipopularkan dia panggil Dikir Barat. Sempena dengan keadaan geografi Thailand pada waktu itu. Thailand tu dia bukan keseluruhan Thailand, dia hanya selatan Thailand saja. Selatan Thailand, Patani itulah maksudnya area-area ni. Selatan Thailand tu di belah yang Muslim ramai tu. Patani ada di sebelah Yala, area di situ. Dan kemudian dia berhijrah lah, dia ada migrasi di barat tu, dia masuk ke Kelantan, masuk ke Terengganu, dan dimodify menjadi kesenian kebudayaan penduduk setempat. Kalau di barat ada di barat Kelantan, ada di barat Terengganu, dan berkembang ke seluruh negeri dan negara lain lah. Kurang lebih begitu sejarah dia. Dan masuk dan diamalkan oleh sebab Kelantan dekat dengan Thailand. So antara negeri yang menerima pengaruh di barat yang paling awalnya adalah di Kelantan lah. Sebab itu dominasi di barat ni sampai ke hari ini masih didominasi oleh orang-orang Kelantan. Kerana sebutan tu. Sebab kita dengan Patani dengan selatan Thailand, kita punya dialek itu lebih kurang. Jadi lebih mudah dan lebih mesra untuk rakyat Kelantan menerima kesenian. Seterusnya, apakah pengaruh luar yang telah menyerap atau diterapkan dalam persembahan Dikir Barat? Selain macam daripada unsur-unsur Thailand, ada lagi ke daripada pengaruh-pengaruh luar lain yang diterapkan? Pengaruh tu maksudnya pengaruh negara ataupun pengaruh kesenian lain? Pengaruh tu maksudnya apa? Terbuka dari segi negara, dari segi sebutan. Okay. Kalau pengaruh untuk Dikir Barat tradisional lain, moden lain, dan Dikir Barat dia panggil kontemporari lain. Kalau kita nak tentang pengaruh, dia ada banyak, terutamanya dari segi pembinaan ataupun penghasilan lagu. Lagu Dikir Barat ini banyak dipengaruhi oleh satunya daripada India, daripada Arab. Jadi kalau kita tengok kebanyakan lagu-lagu Dikir Barat yang dihasilkan dulu sampai sekarang, kita banyak menerima pengaruh daripada Arabic dan juga Hindustan. Sampai ke hari ini pun. Jadi itu pengaruh dari segi pembinaan lagu. Kalau pengaruh dari segi kesenian lain, kita ada banyak lah. Dalam Dikir Barat itu dah diterapkan nilai tarian, dah diterapkan dengan nilai instrumen alat muzik yang dipelbagaikan. Jadi pengaruh-pengaruh itu dia sedikit sebanyak dia telah menjadikan Dikir Barat ni satu kesenian yang lebih bersifat estetik lah. Jadi Dikir Barat itu berasal daripada Thailand. Lepas tu Kelantan antara pertama menerima kesenian Dikir Barat ni. Jadi bagaimana daripada Kelantan semua tu boleh sampai ke Melaka? Dia Kelantan tu bukan yang pertama. Dia penyebaran tu secara menyeluruh, tetapi disebabkan kemesraan dialek itu. Jadi Kelantan tu antara
masyarakat yang paling menerima baik disebabkan keadaan dekatnya kita dengan negara Thailand. Lepas tu bahasanya lebih kurang sama. Lepas tu dia keadaan bila migrasi ada rakyat Kelantan tu lately, maksudnya daripada zaman ke zaman, masa ke masa, maksudnya orang Kelantan ataupun penggiat dikir barat ataupun aktivis dikir barat, orang berhijrah, migrasi lah, maksud berhijrah ke negeri lain. Jadi bila dah ada darah daging dalam diri tu, orang kata kalau orang berdikir ni pergi ke mana-mana pun tetap akan cari dikir barat. Bersesuaian pula dengan orang Kelantan ni, dekat negeri mana-mana pun ada. Lepas tu orang kata ramai pula tu, Kelantan ni tengoklah pergi kat mana pun ada orang Kelantan. Jadi bila dah terlampau ramai migrasi di faktor politik, ekonomi, kewangan dan sebagainya, menghimpunkan ramai rakyat Kelantan di sesuatu negeri itu, maka kesenian itu masih diamalkan dan ditubuhkan hampir di setiap negeri kerana migrasinya rakyat Kelantan. Sebab kata kenapa begitu? Sebab orang kata dikir barat ni dia panggil pelepas angin. Dekat mana-mana pun dia kena buat. Kesenian itu dekat mana-mana pun kita kena teruskan. Jadi sekelompok itu lama-lama akan jadi ramai dan diterima baik sampai ke hari ini, disebabkan amalan kesenian itu masih lagi diamalkan. Jadi kalau tanya soalan tu disebabkan migrasi rakyat Kelantan ke negeri lain. Sebabkan migrasi. Lepas tu mengikut perbualan saya dengan Cikgu Juslan sebelum ni, Cikgu Juslan bagi tahu Cikgu Saufi ni antara orang kuat lah dikir barat dekat Sungai Udang. Jadi sejak bila dikir barat kat kawasan Sungai Udang tu betul-betul aktif macam sekarang? Macam hari tu 25 hari bulan ada persembahan kan? Jadi sejak bila? Ya, betul. Ada apa dia? Jadi sejak bila Persatuan Dikir Barat dekat Sungai Udang tu jadi aktif? Dia Persatuan Dikir Barat, kumpulan Dikir Barat dekat Sungai Udang ni aktif sebenarnya dah lama, sebelum saya ada dekat Melaka lagi. Dulu dia ada beberapa kumpulan yang lain lah. Jadi bila kita gabungkan dia jadi besar. Jadi kurang lebih setakat yang saya tahu, yang aktifnya dah lama, tapi yang saya sendiri terlibat secara langsung sejak saya ada dekat Melaka 2012 tu. Jadi saya anggarkan mengikut cakap-cakap orang, maksudnya yang orang lama-lama, kumpulan ni dah tertubuh mungkin hampir 20 tahun lah. Aktifnya dikir barat ni yang seperti sekarang ni kurang lebih dah 20 tahun. Dekat Sungai Udang tu sendiri dah 20 tahun? Dekat sungai, kurang lebih begitu. Mungkin ada sebelum ni, cuma mungkin tak tertonjol. Yang lately yang apa orang kata yang lebih dikenalinya mungkin kurang lebih dah 20 tahun lah. Jadi sampai ke generasi sekarang. Jadi cikgu tahu ke pada peringkat awal tu siapa tokoh ataupun kumpulan pertama yang buat dikir barat dekat kawasan Sungai Udang? Kalau kumpulan pertama yang seingat saya, Budaya Kencana. Nama kumpulan itu kumpulan dikir barat Budaya Kencana. Budaya Kencana. Budaya Kencana. Kalau dulunya Budaya Kencana ni banyak dianggotai oleh askar-askar. Dekat Sungai Udang ni, dikir barat ni banyak askar lah yang join. Jadi dulu kumpulannya Budaya Kencana. Lepas tu bagaimana sambutan masyarakat tempatan terhadap persembahan dikir barat di Sungai Udang? Kalau nak sebut tentang sambutan, kita kata sangat baik. Sebab kadang-kadang pun kumpulan kita pun ada menerima jemputan daripada agensi kerajaan, daripada NGO, ada juga persendirian. Jadi boleh dikatakan sangat baik penerimaan masyarakat Melaka untuk dikir barat kumpulan kita ni. Sangat baiklah. Lepas tu kumpulan dikir barat Apresiasi Sukma Rindu yang ada sekarang ni dekat Melaka, masih mengekalkan gaya tradisi dikir barat Kelantan atau sudah ada penyesuaian unsur tempatan dari Melaka sendiri? Kita tengok keadaan, tetapi kalau nak fokus soalan kepada masih mengekalkan, kita memang masih mengekalkan keaslian dikir barat. Dia bukan panggil dikir barat Kelantan, kita masih mengekalkan keaslian dikir barat asli.
Dikir barat asli maksudnya dia ada dua. Satu, kita dikir barat berbaris. Yang kedua, dikir barat membulat atau lengkung, kita panggil lengkung. Jadi ada persembahan yang memang orang untuk kita berbaris lah. Kalau ada persembahan yang kita kata ikut kesesuaian, dan kita akan buat lengkung lah. Dia gitu. Jadi kalaulah kata masih lagi mengekalkan, kita sangat mengekalkan. Itu adalah ciri-ciri khas Persatuan Dikir Barat kita lah. Seboleh-bolehnya mengekalkan apa-apa saja aspek keaslian Dikir Barat itu hingga ke hari ini. Jadi, apakah nilai-nilai budaya dan mesej utama yang ingin disampaikan melalui Dikir Barat? Mesej secara peribadi ke mesej Dikir Barat itu sendiri? Mesej daripada lirik-lirik baik-baik itu selalunya pasal nasihat ke pasal... Dia sebab kita synchronize dengan asal-usul Dikir Barat tadi. Sebab daripada zikir, daripada beribadah, maksud zikir itu sendiri adalah medium ataupun platform untuk kita berdakwah. Sebab orang dulu-dulu cara dia berhibur, dan dia cara berhibur tu maksud dia mengamalkan kesenian tanpa meninggalkan agama. Jadi kalau kita kata apakah mesej yang disampaikan dalam kumpulan kita, khasnya lah, kalau umumnya Dikir Barat ni sudah pastilah kita nak menyampaikan mesej-mesej tentang kebaikan, tentang kemanusiaan, tentang alam, tentang kehidupan secara berfikir ataupun secara berfikir barat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tunjukkan supaya orang luar nampak kita punya Dikir Barat ini adalah satu genre ataupun seni yang unik, dengan menggabungkan beberapa elemen yang boleh, satu elemen ataupun beberapa elemen boleh digabungkan menjadi satu persembahan. Jadi itu keunikan Dikir Barat yang kita sebagai pengamal ataupun aktivis nak masyarakat luar tahulah. Okey, ini kita punya estetika Dikir Barat. Ini kita punya variasi Dikir Barat. Ini kita punya kesenian Dikir Barat. Itu yang kedua. Maksudnya nak orang luar tahu tentang seni. Yang pertama tadi nak menyampaikan mesej-mesej keagamaan, mesej-mesej yang baiklah. Yang ketiga, kita tak nak kita punya seni ini hanya tertumpu di Kelantan saja. Jadi kalau orang kata Dikir Barat ni hanya di Kelantan, tak. Maksudnya Dikir Barat ni sebenarnya bukan wajib ataupun bukanlah kata hak milik kekal untuk orang Kelantan, tak. Siapa-siapa pun boleh berdikir, siapa-siapa pun boleh mengamalkan Dikir Barat, siapa-siapa pun boleh bergiat secara aktif dengan Dikir Barat, bergantung kepada minat atau tidak. Jadi minat itu perlu dipupuk. Jadi kalau kita nak pupuk, kita kena perluaskan dan kita kena komersialkan Dikir Barat itu pada orang luar lah. Jadi setakat ni apa yang kita buat atau hajatkan yang kita impikan tu setakat ni diterima baik oleh masyarakat luar lah. Secara konklusinya lebih kurang begitulah. 3 hajat atau tanyalah mana-mana pegiat dikir pun, sebab kita nak jadikan mainstream punya Dikir Barat nak popular macam genre seni yang lain, kita mungkin agak ketinggalan sebab dia dominasinya dialek tu kan. Tetapi walaupun begitu, ada banyak usaha yang kita Dikir Barat yang telah dimodernkan. Sampai sekarang itu kita tengok dekat negara luar pun, Europe pun dah ramai yang tahu lagu-lagu dekat Dikir Barat kan. Cocek itu kita pun tak tahu dia punya zaman trend viral ni kan. Sekejap dia sampai. Jadi itu secara tak langsung orang telah mengenali Dikir Barat, cuma dia mungkin tidak tahu apa sejarah asal-usul, macam mana cara bermain, apa itu Dikir Barat. Cuma diorang hanya pernah dengar, dia tak tahu itu Dikir Barat. Jadi tugas penggiat atau aktivis menyampaikan apa itu Dikir Barat. Cikgu cakap kan kumpulan Dikir Barat di Sungai Udang tu diterima baik. Dia diterima baik dari segi sambutan ataupun ahli kumpulan Dikir Barat Apresiasi Umar Hindu tu sendiri ada orang-orang Melaka atau memang satu kumpulan tu orang Kelantan saja? Dia ahli kita ni ramai dan silih berganti. Kalau nak ikutkan, ada ahli aktif, ada ahli pasif. Kalau ahli aktif tu majoritinya daripada Kelantan ataupun orang yang memang duduk di Melaka lama tapi asal Kelantan. Ada juga orang yang pernah berhijrah ke orang Melaka ataupun orang luar yang duduk di Melaka lama tapi berhijrah ke Melaka. Jadi
yang diterima baik tu, contohnya kalau yang berdikir tu kebanyakan daripada orang Kelantan. Tetapi yang datang support, datang tengok, datang untuk buat kerja-kerja lain tu, maksudnya orang Melaka pun ada. Tak ramai lah. Jadi kurang lebih begitulah. Kalau nak kata 100% 100% Kelantan pun tidak. Ada juga orang luar. Jadi sepanjang cikgu bergiat dalam seni dikir barat dekat Sungai Udang ni, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kumpulan dikir barat ni? Cabaran yang paling utamanya biasalah dengan dunia sekarang ni, dunia sibuk sekarang ni, komitmen lah. Kita berdepan dengan komitmen untuk buat latihan, mengadakan persembahan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita perlu bersaing dengan seni-seni yang lain yang kian tumbuh, yang lebih diminati ataupun lebih popular dalam kalangan orang-orang muda ataupun orang muda ataupun Gen Z lah. Itu cabaran kita yang kedua. Yang ketiga, cabaran yang paling besar saya tengok adalah penyebaran ataupun publicity untuk dikir barat ini dia agak masih lagi kurang. Kalau dulu kita ada Karut Komedia yang cuba mengetengahkan elemen dikir barat, dah 1 tahun tu je, lepas tu dah tak ada dah. Jadi geng-geng penggiat dikir barat seluruh Malaysia ni dia struggle untuk tampilkan keaktifan dikir barat. Saya kira cabaran itulah yang ada sampai ke hari ni lah. Maksudnya kalau sama-sama ahli pendikir, komitmen, tekangan kerja, keluarga, lepas tu kita punya publicity pun tidak diberikan pendedahan yang menyeluruh, tidak diajar kakak Melaka. Kalau dulu ada pertandingan dikir barat di peringkat KPN ataupun di peringkat JPN, sekarang dah tak ada. Tu cabaran gitu. Di peringkat kebangsaan pun pertandingan dikir barat pun dah tak ada disebabkan dominasi itu. Itu antara cabaran-cabaran yang kita kena hadap lah. Jadi untuk soalan terakhir, terakhir dah. Terakhir dah. Pada pandangan cikgu, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan kelestarian dan minat generasi muda terhadap dikir barat pada hari ini? Oh, dia kalaulah dia panggil apa, peranan Usaha ni dia terbagi kepada 3. Satu, individu tu maksudnya kumpulan lah. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga kerajaan lah. Kalau individu kumpulan ni maksudnya kita walaupun berdepan dengan cabaran-cabaran yang kita kata bersaing dengan seni yang masih lagi popular ataupun diterima baik, kita sebagai aktivis ataupun penggiat dikir barat terutamanya dekat Sungai Udang, kita tak boleh nak berputus asa. Kita kena teruskan, kekalkan walau apa sekalipun, diterima atau tidak, mendapat sambutan atau tidak, kita kena kekalkan. Sebab ini yang kita mulakan, kita kena habiskan. Dan generasi ini atau legasi ini kena disambung oleh generasi yang seterusnya. Itu usaha yang kita perlu lakukan secara individu atau kumpulan kita. Dan usaha pihak masyarakat juga, dia kena terima baik dan sambut baiklah benda tu, supaya legasi ini yang orang kata tidak terkubur. At least kalau tidak berdikir pun kurang-kurang datang tengok, kurang-kurang memberi peluang untuk dipersembahkan pada majlis-majlis keramaian, majlis-majlis berkaitan dengan urusan rasmi atau tidak rasmi. Usaha yang kerajaan ni kita kena mengembalikan era kegemilangan dikir barat, tidak tertumpu kepada di Kelantan saja. Dikir barat di Kelantan kita tak nafikanlah dia berkembang dengan agak baik dan juga besarlah. Kelantan pun hampir setiap minggu ada persembahan yang besar. Tapi di negeri-negeri yang selain daripada Kelantan kita tengok agak kurang, mungkin bising dalam radar ataupun circle seni diorang. Tapi pihak kerajaan dia usahanya kita tidak boleh nak menjumukkan dikir barat itu hanya untuk orang Kelantan saja, tak boleh. Dah ada kumpulan dekat satu-satu negeri, kita kena beri peluang untuk mereka kembangkan dikir barat. Tak kira di mana pun, dan tak kira siapa pun. Kalau kata bukan orang Kelantan sekalipun, kalau orang luar ke, tak kira jantina pun, dikir barat perempuan dah makin popular dah sekarang. Jadi jumuk style ni kita tak boleh, jumuk punya vibe ni kita tak boleh nak ada dalam setiap lapisan masyarakat. Tak kira lah individu, masyarakat, NGO, badan kerajaan atau swasta, tak boleh. Jadi semua tu kena bergabung untuk wujudkan satu vibe yang positif tentang dikir barat. Itu antara usaha-usaha. Semua kena main peranan. Semua kena main peranan lah. Semua. Okey, jadi
Itu sahaja soalan saya untuk Cikgu Saufi pada hari ini berkenaan Dikir Barat di Kelantan dan juga Sungai Udang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu sebab sudi meluangkan masa pada hari ini. Sama. Stop record sekejap. Apa dah? Cikgu ada gambar atau video kumpulan dekat Sungai Udang tu. Video ke Cikgu Le? Dia bagi video je. Kalau ada gambar sikit boleh? Nanti kita tengok, kalau ada kita pergi dah. Sebab kena letak dalam penulisan sikit je gambar. Hari tu dia sepatutnya kalau ada persembahan waktu saya pergi tu, saya boleh rekod sendiri. Tapi sebab saya pergi tu pun sehari persembahan tu malam. Ada malam. Sebenarnya malam. Jaga dikit. Jagalah. Ada dikit pun ada. Malam hari tu tak berani nak pergi malam masa tu sebab dekat Bukit Katil. Jauh sikit lah daripada sini, daripada tempat duduk ni. Tak duduk IPG? Tak, saya duduk luar. Bukan syarat IPG kena duduk dalam belakang tu? Lama dah tak guna syarat tu sebab intik ramah, lepas tu asrama tak cukup. Duduk Bukit Katil mana? Saya tak duduk Bukit Katil. Hari tu pergi Bukit Katil tu dekat Cikgu Juslan. Saya duduk dekat Bacang. Duduk di Bacang. Duduk di Bacang. Di office dia lah. Cikgu Juslan tu di office baru dia. Dia kata office baru dia. Gitu. Nanti kalau ada gambar kita send dah. Terima kasih sangat Cikgu. Maaf lah ambil masa. Tak ada masalah. Betul lah tak apa nak sibuk mana ni. Boleh lah. Itulah benar memang nak ejah nak buat depan-depan tapi tak ada lah. Saya kira. Asalkan selesai tugas. Asalkan selesai kerja tu tak ada masalah lah. Media mana-mana pun boleh.